Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Liza membawa berita terkini dari AP Channel. Lelaki warga China ditahan di K2. Kronologi kes dan ringkasan rampasan. Pertama, seorang lelaki warga China dicekuk pihak berkuasa selepas dua bagasinya didapati mempunyai ruang rahsia berisi bungkusan serbuk disyaki ketamin. Suspek menyembunyikan dadah tersebut dalam lapisan kain bagasi, dibalut aluminium dan ditutup papan seolah-olah tiada apa-apa. Dua, percubaannya gagal apabila sistem imbasan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan AKPS KLK mengesan imej mencurigakan dalam bagasinya. Pemeriksaan lanjut kemudian membuka tembelang sebenar. 3. Jumlah keseluruhan rampasan ialah 6,884 gram ketamin dengan nilai pasaran melebihi RM344,000. Suspek beserta barang kes telah diserahkan kepada bahagian penguatkuasaan JIDNU untuk siasatan lanjut. 4. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39 Bait 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 iaitu kesalahan serius yang membawa hukuman berat. Siasatan turut menjurus kepada kemungkinan rangkaian sindiket atau rakan sejenayah lain. Tindakan penguatkuasaan dan perkembangan siasatan. Pemeriksaan fizikal dan imbasan dilakukan serentak bagi memastikan tiada ruang rahsia terlepas daripada pengesanan. Pihak kastam kini meneliti rekod perjalanan, pembelian tiket, siapa yang menghantar serta kemungkinan suspek bertindak sebagai runner atau koldai dadah. Laluan masuk, rangkaian sindiket serta aliran wang turut menjadi fokus siasatan bagi mengekang kegiatan penyeludupan dadah ke dalam negara. Orang ramai digesa menyalurkan maklumat berhubung aktiviti penyeludupan melalui talian khas kastam untuk membantu tindakan lanjut, nasihat dan teguran pedas. Untuk mereka yang fikir boleh buat kerja bersih dengan jadi penyeludup, jangan perasan diri bijak. Mesin imbas tak boleh kau kelentong. Sekali kantoi, bukan saja barangan kena rampas, hidup kau sendiri hancur. Nak gaya cepat? Ini bukan caranya. Ini caranya masuk penjara. Untuk runner, pembawa bagasi upahan dan keldai dadah, jangan bagi alasan tak tahu. Bila kau setuju bawa barang pelik, kau dah terlibat jenayah. Sekali kena, bos besar pun tak akan tolong kau, yang merana keluarga kau sendiri. Untuk dalang yang fikir boleh berlindung belakang orang lain, kau ingat guna orang luar boleh sembunyi jejak, silap besar. Bila rangkaian kena bongkar, nama kau tetap naik, lagi lama kau lari, lagi berat hukuman bila tertangkap. Untuk masyarakat yang ambil sikap acuh tak acuh, dadah bukan masalah orang lain. Bila masuk negara, anak kita, remaja kita, masyarakat kita jadi mangsa. Jangan diam, nampak aktiviti mencurigakan, terus lapor, kecil bagi kamu, tapi mungkin besar bagi negara. Untuk penyebar fitnah dan tukang tambah cerita, jangan sebarkan maklumat palsu. Ia hanya menyusahkan siasatan. Nak jadi hero, laporkan yang betul, bukan reka cerita.